Korang pernah tak rasa culture shock bila balik kampung belah suami? Aku baru kahwin, pertama kali ikut balik kenduri kat kampung dia. Ya Allah, terkejut aku. Rupa-rupanya kat sini, adat dia, lelaki wajib makan dulu. Kita yang perempuan ni kena duduk dapur, tunggu dorang habis melantak, baru boleh makan. Bayangkan, majlis mula lepas isyak. Perut aku dah berkeruncung dari pukul 8. Tapi kita orang kena tunggu sampai dekat pukul 10 malam. Bau gulai kambing, ayam masak merah, menusuk hidung. Tapi tengok dorang kaum bapa ni makan sambil borak punyalah lama. Macam tak ingat orang belakang ni lapar. Aku dah tak tahan, muka dah masam mencuka. Tiba-tiba suami aku masuk dapur senyap-senyap. Dia hulur satu pinggan penuh lauk yang dia tapau senyap-senyap masa orang tak nampak. Dia bisik, "Sayang makan ni dulu, abang tahu sayang lapar. Jangan bagi tahu mak." Selamat nyawa. Nasib baik dapat laki yang faham. Kalau tak, mau kebulur aku kat situ. Korang ada tak pengalaman pelik macam ni? Jangan lupa subscribe, like dan share.